sesi perkongsian, iaitu Grand Exchange, Grand Community yang dianjurkan oleh Industry and Community Cooperation Unit atau dikenali sebagai ICCU dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Cawangan Johor, kampus Gamats. Program ini dianjurkan dengan tujuan untuk memberi pendedahan berkaitan konsep dan skop Grand Community, berkongsi panduan praktikal dalam permohonan serta pelaksanaan grant dan seterusnya menggalakkan pelibatan pensyarah dalam projek komuniti yang berimpak tinggi selaras dengan aspirasi universiti. Hadirin yang dihormati sekalian, kita akan mulakan program ini dengan sesi perkongsian oleh penceramah, kemudian diikuti dengan sesi Q&A. So untuk Q&A, para peserta boleh mengutarakan soalan di ruangan chatbot ataupun mengutarakan terus kepada penceramah selepas sesi perkongsian. Hadirin sekalian, sesi perkongsian pada pagi ini akan disampaikan oleh seorang penceramah yang sangat aktif dalam pelaksanaan projek komuniti berimpak. Beliau merupakan pensyarah kanan di UiTM Cawangan Johor dalam bidang sains maklumat. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam pengurusan dan pelaksanaan grant komuniti. Antara projek yang telah beliau terajui sebagai ketua penyidik termasuklah projek ekonomi badani at Camp ATM di bawah grant Kementah yang berjumlah RM100,000. Sejati Madani, penanaman ubi at Batu Badak, ini di bawah Geran Sejati Madani yang bernilai RM110,000. Kebun Komuniti at Batu Badak, Gemerih, ini adalah geran APPGM SDG yang bernilai RM40,000 dan E-Preneur Cendawan Tiram Masyarakat Orang Asli Sungai Lerek Tampin. Dengan pengalaman yang luas sebagai ketua penyidik dalam pelbagai geran komuniti, sudah pasti persen beliau pada hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua, khususnya dalam memahami strategi mendapatkan geran dan memastikan pelaksanaan projek berjalan dengan efektif serta berimpak tinggi. Tanpa melengah masa, dengan segala hormatnya saya menjemput penceramah kita Encik Muhammad Ismail bin Fahmi untuk menyampaikan sesi perkongsian beliau. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Huda di atas maaflah saya pakai dua komputer. Okey, saya sharekan dulu slide saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih di atas jemputan pada hari ini dari ICCU. Okey, tujuan hari ini adalah sekadar perkongsian saja. Saya bukanlah seorang pemegang geran yang aktif lah. Sebenarnya bukan aktif lah, bukanlah senang sangatlah, tapi bolehlah kita kongsi-kongsikan bersama sebab baru hari ini pun ada geran luar daripada IPGM. Mungkin para peserta hari ini yang hadir pada hari ini bolehlah dapat mendapat manfaat lah. Sebab geran tu akan tarikh tutup tu akan tamat pada 31 Mei. Sebab baru buka 2 minggu lepas. So mungkin hari ini saya boleh kongsikan bersama untuk geran tersebut. Okey, terlebih dahulu saya kenalkan dulu saya di UiTM Johor ni dalam kumpulan SIG Pembangunan Kompetensi Komuniti yang dianggoti oleh lebih kurang 7 orang. Saya, Tuan Haji Syafi'i, Tuan Haji Berhasri, Dr. Siti Masna, Puan Siti Farah dan Dr. Rahmawati adalah kumpulan kami yang inilah tim yang utama lah. Dan bagi projek Siti Madani bagi kem tentera di kem 11 Melayu, dia ada tim lain lah. Okay. So hari ini saya sharekan dulu. So sebelum tu saya terangkan dulu sedikit tentang projek-projek yang telah saya lalui lah. So projek ni bermula pada tahun 2022. Okay, saya atas jemputan oleh pihak APPGM SDG, okay, untuk melaksanakan projek bagi E-Cendawan Tiram Masyarakat Orang Asli Sungai Lerek
ditampin. So tujuan asalnya adalah untuk memberi pendedahan kepada penduduk ataupun masyarakat orang asli lah, sebab masyarakat orang asli ni sebenarnya dia dipindahkan ke satu penempatan baru, daripada perkampungan asli asal mereka ke satu perkampungan yang telah ditetapkan oleh pihak Kerajaan Negeri Sembilan, untuk membantu mereka ini daripada golongan B40 dan wanita-wanita yang adalah suri rumah dan sebagainya untuk menjana pendapatan lah sebenarnya. So seramai 10 orang peserta telah dikenal pasti dalam projek ini, dan ada 2 lelaki dan 10 perempuan lah untuk menjadi matlamat asalnya lah. Untuk sebenarnya asalnya adalah untuk menjana pendapatan lah. So ini adalah sedikit tentang perjalanan lah. Kita pergi berurusan dengan saya pun bukannya arif sangat dalam bidang cendawan asalnya. Kita berguru dululah dengan Cik Syukur daripada Sinar Syukawi Enterprise untuk mendapatlah ilmu sedikit lah tentang bidang cendawan dan sebagainya. Saya dan kawan-kawan memang asalnya tidak ada background penanaman cendawan ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan cendawan. So kami berguru dahulu dengan Cik Syukawi, ambil dulu pengalaman, pergi buat lawatan tapak dan sebagainya. Baru tu, selepas tu barulah kami pergi berjumpa dengan pihak masyarakat orang asli bersama dengan pegawai pajak orang asli daerah Kuala Pilah dan Tampit untuk dapatkan saat kita nak berjumpa dengan mereka ni, mereka kadang agak malu dan segan. So kena bawa lah pegawai mereka untuk sama-sama berjumpa dengan Tok Batin. Dan pada waktu sama tu lah kita bincang macam mana nak buat dan sebagainya. Buat lautan tapak, buat lautan tapak, kat mana nak buat. Ini ada sebahagian lah cerita sebelum ini. Seperti lautan tapak kami. Dan waktu yang sama juga kami menuntut ilmu jugalah dengan pihak Jabatan Pertanian Negeri Melaka untuk khususnya dengan Pujilaina Majid berkaitan dengan projek penanaman cendawan lah. So sebab Pujilaina adalah PIC yang terlibat untuk cendawan. So kami menuntut ilmu jugalah dengan pihak Jabatan Pertanian Negeri Melaka. Ini adalah tapak dan sebagainya lah. So selepas itu tapak gerai dan sebagainya kami berikan kursus-kursus yang telah dijalankan bersama masyarakat orang asli. Bersama soal ni agak, bila orang asli ni dia agak, orang kata agak bebas sikit lah, sebab sebelah tu adalah rumah mereka dan mereka ulang-alik. So kita nak dapatkan konsentrasi mereka tu agak terhad lah. So kita kena pandai lah mengujuk mereka dan sebagainya lah untuk turut sama dalam projek ini. Ni yang ketika itu, ni sedikit. Dan kami buat pemantauan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak dapat nak pantau secara selalu, kami akan gunakan WhatsApp lah untuk buat pemantauan tersebut. Kita bagi peluang untuk mereka test dahulu sebelum rumah cendawan tu siap hingga selesai lah. Ini contoh. Dan selepas itu kami ada projek bagi tahun 2023, bawa projek kebun komuniti kat Batu Badak. So di kebun komuniti juga kita ada 10 orang peserta. Sama juga hasratnya adalah untuk memberi peluang kepada masyarakat untuk berdiri dengan sendiri. Dengan adanya projek ini, mereka boleh menjana pendapatan sendiri, boleh membuat projek giliran ataupun sebagainya lah. So selepas bukan setakat projek cendawan saja, mereka juga boleh menghasilkan projek-projek giliran, kerepek, boleh keluarkan goreng cendawan, buat perkasam dan sebagainya lah. So di samping itu adalah perpindahan kepada mereka untuk jadi usahawan sebenarnya. So kita dah kembangkan dan mereka sekarang ni dah boleh berdiri dengan sendirilah dengan projek cendawan yang sedia ada, dan ada yang dah berkembangkan projek tu pada benda-benda lain lah. Ini adalah perjalanan tersebut untuk
Y23 KK010 okay, di Batu Badak. Okay. Ini adalah perasmian oleh Exco Pertanian Negeri Johor. Okay. Dan ketika itu ada sambutan raya. So kami terus mengambil peluang untuk buat perasmian lah projek cendawan di Batu Badak yang dirasmikan oleh Exco Kerajaan Negeri, ini Exco Pertanian lah, Datuk Zahari Sarip. Yang kebetulan juga adalah adut di kawasan Sekamat inilah. So kita bawa mereka dengan YB dan Exco-nya dan ahli-ahli jawatankuasa yang seterusnya, dan tengoklah perkembangan. Dan alhamdulillah YB telah bersetuju menambah dana lah sedikit untuk masyarakat di Batu Badak dengan bantuan bongkar cendawan dan sebagainya lah. So dia ada bantuan selepas dari projek itu, dan mereka dah nampak berjaya, Exco dapat berjaya, so dia bagilah sedikit 10,000 tambahan lah. So duit tu tak masuk kat kami, okay. So terus kepada komiti lah, maknanya Kampung Batu Badak. Okay, so di samping tu kita buat latihan dan sebagainya. Ini adalah sebahagiannya lah. So kalau kita lihat, ini adalah bongkar-bongkar yang rosak. So dia cerita balik lah, makcik-makcik ni kadang, cik ni macam mana, okay ni kita ada jangkitan sini. So kita bagi ulang tayang lah, ataupun ulang latihan lah untuk latihan-latihan. Kadang mereka dah lupa, ialah kami orang-orang yang berusia, gemas, kadang mereka dah lupa macam mana nak buat dan sebagainya. So kita buat training underground dengan mereka lah. Kadang mereka tak faham, mereka akan WhatsApp ataupun telefon kami lah untuk masalah-masalah dengan projek cendawan mereka. Okay, ini adalah lautan daripada pihak ABPJM. So, ABPJM juga akan buat lautan lah secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepanjang projek berjalan. Okay, so kita ada perbincangan, penerangan dan sebagainya kepada pihak ABPJM dan sebagainya lah tentang progres dan sebagainya. Okay, ini adalah lawatan daripada pelajar-pelajar daripada Pepanas, Universiti Lancang Kuning dan Sri Jaya pada 28 Mei 2024 yang lepas. Dan alhamdulillah ketika itu wakil daripada ahli parlimen hadir pada yang sama. Okay, ketika itu adalah YB Express datang. Okay, so kita ada projek sama, so kita bawa mereka untuk turut sama dalam projek cendawan dan ubi sebenarnya. So kita ada, lepas ini kita ada video sedikit tentang cendawan dan ubi tersebut. Okay, ini adalah apa yang mereka jalankan. Mereka akan hantar laporan secara mingguan kepada kami, dan kami akan tengoklah progresnya. Alhamdulillah dalam kebanyakannya cycle ni agak berjaya lah. So, walaupun ada masanya mereka menghadapi halangan-halangan tertentu lah. Sekarang musim panas kan, so mungkin cendawan agak kurang pengeluarannya dan sebagainya. So kita bantulah bagaimana mereka nak mengekalkan tahap suhu, kan, kawal suhu cendawan dalam bilik cendawan tersebut. Okay, tahap mana, kalau panas sangat kita minta dia simbah air dan sebagainya dalam rumah cendawan ni. Okay, so kita ajar dari segi cara petik dan sebagainya lah, okay, sampai daripada mula sampai akhir. Okay, seterusnya saya juga terlibat dengan projek urban community Seeding Futures di Kampung Paya Lebar. Okay, projek sama juga. Ini adalah diketuai oleh Dr. Siti Masna, so saya ada ahli dia. Okay, sama juga, projek dia sama. Kami masih mengekalkan cendawan. So, majoritinya adalah projek-projek saya adalah projek-projek cendawan. Okay, cuma ubi tu ada sikit lain sikit lah, sebab kita ada kerjasama dengan pihak Batu Badak. So kita tolong Batu Badak untuk buat projek ubi tersebut. So sama juga 10 orang peserta. Okay, ini adalah projek daripada awal sampai akhir lah, daripada projek penanaman sampailah rumah tu siap. Okay, ni adalah rumah siap lah. Ni kebanyakan rumah cendawan yang ada yang bawah projek saya adalah seperti inilah. So kita akan buat rumah untuk muat lebih kurang 3,000 bongkar hingga 5,000 bongkar lah, untuk boleh menampung rumah cendawan ini. Okay, dengan kos pembinaan lebih kurang antara ketika itu, kalau
22 beras sikit lah, dalam 18,000, 19,000. So sekarang ni dah naik sampai 23, 24,000 untuk satu rumah cendawan. Okay, ini adalah rawatan APBJM pada 13 Mei 2024. Okay, berkenaan dengan rumah cendawan ini. Okay, seterusnya saya terlibat juga dengan projek Sejati Madani sebagaimana yang telah dimaklumkan. Projek Sejati Madani ini adalah projek kesinambungan daripada projek cendawan di Batu Badak. Okay, projek Sejati Madani ini adalah asalnya duit Sejati Madani 100,000 adalah terus kepada komiti dan 10,000 tu diberi oleh KPT kepada saya untuk meneruskan projek Sejati Madani lah. So total kita dapat 110,000 lah untuk projek ini. Dan ini adalah lantikan daripada pihak penghulu untuk saya sebagai penasihat ataupun konsultan lah. Okay, pada dasarnya mereka menghadapi masalah untuk menyediakan kertas kerja. So saya dan rakan-rakan, saya Haji Syafi'i, Haji Yus dan tim yang ada, okay, dengan tim-tim pembangunan kompetensi komuniti, bantu mereka untuk menyediakan kertas kerja ataupun proposal lah kepada pihak Sejati Madani, ICU, untuk mendapatkan grant 100,000. So untuk pengetahuan, untuk daerah Segamat, projek kebun ubi adalah yang pertama yang menerima grant 100,000 dan ia menjadi benchmark lah kepada daerah Segamat untuk macam mana nak memohon. So saya dan rakan-rakan juga telah turut bantu beberapa ketua-ketua kampung. Biasa kami akan approach lah ketua-ketua kampung untuk ada apa-apa yang boleh saya bantu kan. So itu biasalah, ini approach yang kami buat lah. Kami jumpa berhubung dengan penghulu kawasan. Okay, ada tak kampung-kampung mana yang perlu bantuan, dan at the same time kita share lah macam mana proses dia. Kadang mereka ni nak menyediakan proposal agak payah. So kita ataupun dia susah nak faham apa yang dia nak. Okay, macam mana nak buat gancat, macam mana nak buat bajet dan sebagainya. So kami dan rakan-rakan bantulah mereka untuk menyediakan from scratch lah. Maknanya walaupun kami tak tahu, contoh macam projek ubi, asalnya kami tak tahu projek ini macam mana nak buat. So kami kena interview komiti. Okay, proses dia sampailah akhir pengeluaran ubi itu, dan kami perlu tak faham baru boleh kami sediakan proposal tersebut lah. Okay, so seterusnya ini adalah 10,000 yang telah disalurkan kepada pihak kami oleh pihak KPT lah melalui ICAN di Shah Alam. So, kami dapat lagi 10,000 untuk tambahan bagi projek ubi di Batu Badak. Okay, ini adalah video. Mungkin boleh kita share sedikit dalam video ni.
Cik Ismail ada problem ke, tak dengar lah bunyi video? Saya tak dia macam saya punya internet hilang. Saya hilang. Ya. Okay. Saya dengar ke? Okey. Okey, boleh dengar. Saya boleh dengar mudah. Cuma video ni tak dengar, mungkin kena setting rasanya. Projek Seperti yang telah Saya pun nak Okey, dengar. Jadi projek Rojani Malaki ini bermula pada bulan Julai 2020. Luas kawasan ni ada 9 ekar setengah, merangkumi 3 lot, iaitu lot 6 potong dan 61 dan 6 di kampung. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, tanah yang 4 ekar setengah ni saya usahakan, dan apabila dapat dia peruntukan 1,000 tu, dan tanah yang 4 ekar setengah ni dapat upgrade. Jadi dapatlah saya membelikan, membaik pagar, membayar upah kerja pada pemanci saya, seperti untuk menambah baju lagi. Jadi tuan-tuan akan lihat hasilnya nanti. Jadi saya haraplah nanti akan datang pihak JTTK Batu Badak akan mendapatkan peruntukan untuk membeli mesin untuk buat proses. Itu je yang kita memang mengharapkanlah. Jadi ahli-ahli JTTK Batu Badak dan dapat membantu peserta ni lah. Ada suatu fungsi di JTTK Badak dan bergabung di sini. Jadi selain daripada itu, selain daripada kita menanam ubi, kita sibukkan mengumpulkan ubi semut untuk jadikan kritik dan berbagai-bagai lah. Produk hasil olahan dari tanaman ini lah. Ada kritik. Enak enggak? Sebelumnya dapatlah menunjukkan pendapatan pikiran dan kesehatan mobiliti yang lain. Kita sudah ada modal, dah ada
kita ada ni lah, dana, jadi kita dah mulakan, jadi kita akan merasakan terusnya sehingga kedua yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, itu adalah sedikit tentang projek Sejati Madani. Okey, untuk pengetahuan, projek ini telah pun berkembang daripada 9 ekar setengah ke lebih kurang sekarang kita dah ada lebih kurang 18 ekar ke 20 ekar lah tanah untuk projek ubi. Dan untuk pengetahuan, Tuan Haji Jamil yang kita lihat tadi, sebulan saja dia punya income untuk jual benih ubi saja, benih ubi saja adalah sebanyak antara 18,000 hingga 25,000 lah sebulan. Jual batang ubi je. Ubi belum lagi. Ubi dia dah dapat tempahan daripada pihak di Tangkak dan di Air Hitam, dan dia kena bekalkan sebulan lebih kurang 6 hingga 7 tan untuk ubi. Dan kalau 1 tan tu, kalau sekilo kita boleh jual RM3. So tuan-tuan dan perempuan boleh kira sendirilah berapa dia punya pendapatan untuk sebulan. Okey, seterusnya ini adalah hasil daripada APBGM. So kami dan rakan-rakan Haji Syafiq dan Haji Ros, kita dijemput untuk menghadiri program tamu SDG di Parlimen Malaysia pada 1 hingga 2 Disember lepas lah. Dan ketika itu kami mendengarlah bersama-sama, melihat ataupun mendengar ceramah dan sebagainya hasil daripada projek-projek yang telah berjaya di bawah projek APBGM SDG di seluruh Malaysia lah, masuklah di Sabah Sarawak, di utara dan sebagainya. So waktu yang sama kami juga mengambil peluang untuk berkongsi-kongsi pengalaman lah antara rakan-rakan SP solution providers lah. So ini adalah contohnya yang kami ada lah. So kami ada pun untuk Johor dan seterusnya. Okey, seperti mana yang saya maklumkan, 2 minggu lepas pihak APBGM SDG telah pun mengeluarkan panggilan untuk memohon cadangan proposal daripada ahli-ahli. Okey, dan hari ini saya sharekan juga dia punya peluang-peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan grant tersebut lah. Okey. Sebelum dahulu saya sebut sedikit tentang APBGM SDG tersebut. Okay, kita dah melibatkan sebanyak 159 kawasan parlimen seluruh Malaysia. Okey, daripada utara hingga ke Sabah dan Sarawak. Okay, kita dah ada daripada 2020 sehingga 2026 lah, kita ada lebih kurang 159 parlimen yang telah terlibat. Okay, masih ada parlimen yang belum terlibat. Okay, so kalau kita lihat dekat Johor ni, untuk segamat, kami adalah yang pertama yang memohon untuk parlimen lah. Okay, so kami kembangkanlah daripada Tampin, kita tarikkan ke segamat. Dan sekarang ini di segamat kita dah ada 2 ataupun 3 projek dan di bawah adalah projek-projek lain seterusnya. Okey, sedikit tentang SDG ini. Okey, dia merupakan satu kumpulan bipartisan, okey, yang mengatasi pihak kerajaan atau pembangkang yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen Malaysia, okey, pada 2019, dan satu jawatankuasa telah diwujudkan. Okey, bagi menggerakkan program ini, dan Sekretariat Persatuan Promosi Matlamat Pembangunan Lestari ini berfungsi sebagai badan pelaksana bagi projek-projek yang di bawah SDG tersebut. Okey, so ini adalah jawatankuasanya. Okey, semua kebanyakannya adalah ahli parlimen. So that's why duit ni memang turun daripada Kementerian Kewangan, okey, tapi di bawah disalurkan kepada APBGM SDG.
dan pada APBN SDG ni lah mereka akan salurkan kepada SPSP ataupun kumpulan tertentu untuk melaksanakan projek-projek. So untuk pengetahuan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dr. Huda, grant yang pernah saya dapat adalah antara 35,000 hingga 40,000 untuk satu projek. So dengan duit itulah kami akan laksanakan projek-projek itu untuk membantu masyarakat untuk perkara-perkara tertentu lah. So APBN MSDG dah tetapkan berapa kota-kota ataupun portion untuk satu permohonan, ataupun dia punya pembahagian lah, untuk latihan berapa banyak, untuk pembangunan berapa banyak, untuk fasiliti berapa banyak dan sebagainya. So itu kita perlu lah untuk sebelum siapa-siapa yang nak mohon, dia kena follow benda-benda ni. So seperti biasa dia ada 17 SDG yang kita perlu ambil maklum, tapi perlu fulfill lah. Sebaik mungkin kita perlu fulfill semaksimum mungkin SDG tersebut bagi memenuhi keperluan pihak pembiaya lah APBN SDG ni. Okay, so dia ada beberapa tahap method iaitu kena pasti projek. So kita kena pastilah, ni saya terus kepada macam mana kita nak memohon. Okay, kita kena pasti dahulu isu-isu ataupun benda-benda yang kita nak buat. Untuk kali ini kita ada 4 bidang tumpuan yang perlu APBGM telah nyatakan. So, di ujung nanti saya akan dia ada poster dia, nanti saya akan sharekan. Okay, dan projek solusi itu apa yang kita nak buat. Okay, dan pembangunan kompetensi, dan kita macam saya katalah, sama kita perlu membangunkan masyarakat dalam perkara-perkara tertentu, dan kita perlu analisa situasi polisi dan evaluate penelitian impact kepada masyarakat tersebut. So benda-benda ni benda-benda ni yang perlu kita masukkan nanti dalam kertas kerja yang dipohon oleh pihak APBGM SDG tersebut. Okay, seperti mana yang saya nyatakan, so dia ada banyak-banyak fasa ataupun dia banyak cara lah. Okay, macam saya pernah dapat jemputan. Okay, jemputan bagi satu grant. Okay, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang baru, mereka akan melalui fasa 1. Itu antara grant tu akan dapat dalam 30 hingga 40,000 projek oleh rakan solusi yang telah dikenalpasti oleh ini. So kita kena hantar proposal dahulu. Dan pihak APBGM sekarang ini pun tengah memberi taklimat kepada rakan-rakan solusi yang ingin berhasrat untuk memohon grant tersebut. Okay. Dan fasa 2 selepas tu kita boleh, sebenarnya fasa ni bersambung-sambung sebenarnya. So it depends pada komuniti, sama ada komuniti nak sambung ataupun tidak. Macam kebanyakannya projek-projek saya dia satu fasa saja dan mereka tak nak sambung, tapi sebab mereka boleh berdiri sendiri. So mereka dah dapat, macam saya kata tadi, mereka dah dapat grant daripada luar. So dia kata tak apalah, kita bagi grant tu pada orang lain, so kita boleh survive dengan grant yang sedia ada ni lah. Contohnya macam di Batu Badak dan sebagainya lah. So benda-benda ni dia ikut komuniti sendiri lah. So kita kalau dia nak, dan kita pergi fasa kedua, iaitu fasa projek yang kedua ataupun pembangunan. Okay. Lepas tu fasa ketiga untuk projek-projek yang solusi yang telah dikenalpasti oleh tu, dan sehinggalah menjana pendapatan. So kebanyakannya mereka ni dah menjana pendapatan sendiri-sendiri lah. So mereka dah ada projek-projek ataupun produk-produk yang mereka nak pasarkan untuk seterusnya. Okay. So ini adalah sasaran yang telah ni slide ni adalah daripada APBGM. So saya hanya ambil, dan mereka telah menyasarkan golongan wanita, belia, orang asli, usahawan, petani, nelayan, penduduk, OKU, PPRT, pemulihan, pelarian dan sebagainya. So benda-benda ni mereka dah bagi sasaran lah kepada rakan-rakan solusi untuk memberi tumpuan. So contohnya kalau mungkin kita tahun ni kita ada projek untuk belia. So mungkin belia untuk yang mana satu? Adakah belia pelarian, OKU, ataupun belia bandar, ataupun siapa-siapa je. Mungkin pusat pemulihan dan sebagainya. So kita benda-benda ni yang kita buatlah. Contohnya kita berdasarkan pengalaman lah. Contohnya untuk pusat pemulihan ni adalah pusat pemulihan dadah. Mereka mohon grant.
daripada APBJM untuk ternak ayam dan sebagainya. So memberi pelatih-pelatih dadah ni tentang bagaimana nak survive selepas ini untuk beri nilai tambah kepada mereka selepas keluar nanti mereka akan boleh survive lah dengan masyarakat sekeliling mereka. So ni asal APBJM SDG. Okay, so bagi permohonan, okay, so dia ada beberapa pasal. Okay, so kita kena sediakan proposal dan hantar kepada pihak APBJM dan mereka bila mereka terima mereka akan nilai lah. So contohnya macam saya punya projek, dia mengambil masa lebih kurang dekat 2 bulan jugalah selepas habis hantar tu sehinggalah review dan sebagainya 2 bulan jugalah baru boleh start projek. Okay, mereka akan buat semakan. Okay, lepas tu mereka akan buat semakan akhir untuk rangkaian proposal dan kelulusan yang terpasal SDG. Okay, lepas tu barulah kita sign agreement. Okay, ada agreement lah dengan antara saya dan pihak APBJM. Dan mereka akan bagi maklumat lah, revision dan sebagainya. Dan seterusnya kita akan sign MOU yang terakhir. So bila sign MOU yang pertama, dah dapat je kelulusan 30% daripada jumlah grant akan disalurkan lah kepada pemohon. Jadi macam saya lah, contohnya saya akan dapat 12,000, 18,000 dan sebagainya lah untuk projek tersebut. Okay. Okay, so dia akan bagi dalam bentuk berfasa. Okay, dia tidak akan bagi secara lamsam. Okay, dia akan bagi 30, 30, 20 dan 20. So 30 yang pertama adalah selepas kita sign agreement ataupun sign tersebut. Lepas tu dia ada pemantauan, dia ada pelaporan bulanan yang perlu kita maklum pada pihak APBJM sebagai pemberi dana. Lepas tu selepas itu baru mereka akan keluarkan lagi 30%, lepas tu 20% dan seterusnya. Ini adalah projek, memang setiap bulan kita akan perlu bentangkan progres sehinggalah projek itu siap dan selepas projek siap 6 bulan selepas itu kita akan dipantau untuk pemantauan seterusnya lah. Okay, so last sekali kita akan dapat bayaran akhir setelah kita hantar laporan. Dan projek ni sebenarnya dalam 4 hingga 6 bulan saja. So selepas 6 bulan tu kita adalah dalam bergerak sendiri dengan komuniti untuk bantu mereka. So duit hanyalah kebanyakannya memang 80 to 90% adalah memang kepada komuniti lah. Okay, kita ada buat mesyuarat bulanan dan sebagainya lah. So projek dah selesai dan sebagainya, kita perlu teruskanlah sehingga membimbing kepada komuniti itu. Okay, so ini adalah garis panduan untuk peraturan ketetapan projek. Okay, so garis panduan tu adalah antara projek tu haruslah dalam perlu dilaksanakan dalam antara 3 hingga 4 bulan. Okay, dan perlu dipenuhi dengan tetap. So that's why kita perlu ada gancat untuk kita punya pelaksanaan projek tersebut, dan setiap peserta perlu hadir ataupun memberi pelaporan setiap bulan, itu wajib. Okay, kadang bila kita tak bentang, boleh kita tak bentang tapi kita maklumlah daripada pihak APBJM kenapa kita tak bentang dan sebagainya. So dan setiap projek tu perlu dihantar dengan laporan kewangan. Okay, laporan kita ada, laporan kewangan perlu dihantar. Okay, dengan menggunakan template yang sudah disediakan oleh pihak tu selepas 7 hari selepas mesyuarat. Okay, ataupun lebih awal lah untuk dispend pada kita. Dan pembelanjaan mestilah sesuai dengan belanja yang telah dicadangkan. Kita kena sediakan proposal tu mengikut apa yang kita nak belanja. Kita tak boleh simply kita ubah-ubah dan sebagainya lah. Contohnya rumah, contoh projek saya, rumah cendawan tu asalnya 18,000. Kos dia naik sampai 20,000. So kita kena mohon kepada pihak APBJM untuk menggunakan lagi 2,000, tarik pada duit mana kita nak. So kita, itu sama je lah. Rasanya dalam geran-geran mana-mana pun kita masih terikat dengan pembiaya untuk pemberi dana tersebut untuk kita penuhi apa yang kita nak. So dia perlu melaporkan pula kepada Parlimen dan perlu melaporkan kepada Kementerian Kewangan juga. Okay, dan sekiranya ada masalah projek ataupun untuk menyiapkan projek tersebut, perlulah berhubung dengan pihak APBJM dan sebagainya. So contohnya macam kes saya di Batu Badak, kita dah nak buat projek, duit dah dapat dah, tiba-tiba hujan, banjir.
Okay, so bila banjir kita dah tak boleh buat projek kan, sebab hujan nak bangunkan rumah Cinawan tak boleh. So kita drag sampailah bulan 3, bulan 4 tahun berikutnya. So kita maklumkan kepada APJM bahawa ada masalah, kita tunjuklah gambar. Ketika itu ada MB lawat projek mangsa pendapatan banjir, mungkin mangsa banjir dan sebagainya lah. So kita bagi bukti lah bahawa memang betul ni kawasan ni telah banjir, ambil gambar dan sebagainya lah. Kita hantar kepada mereka dan mereka akur dan mereka beri pelepasan dah untuk kami extend projek tersebut. Okay, sekurang-kurangnya ada 12 sesi bersama dengan peserta ataupun kumpulan sasaran ini. Yang contohnya 10 orang tadi, kita mesti ada at least 12 sesi bersama mereka sepanjang 4 bulan tersebut, dan sekurang-kurangnya setengah hari, antara 4 hingga 5 jam ataupun hingga 1 hari lah. It depends pada tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan projek tu macam mana. Sekurang-kurangnya dia dah bagi tetapan lah untuk buat setengah hari. Perlu hantar laporan dan sebagainya lah. So dia perlu hantar kepada APPGM melalui email dan CC kepada pegawai penyelidik ataupun pegawai yang telah PIC yang terlibat, dan jumlah peserta perlu dipenuhi lah. Kalau 10 lah. Kalau 10, lebih 10 tak apa, dia jangan kurang 10. Itu yang dia tak nak. Lebih 10 tak apa kan. Macam saya 10 lah. Kalau ada minta kalau ada yang tarik diri minta ganti. So kita maklumkan kepada mereka bahawa ini adalah prosesnya. Dan perlu hantar video, perlu hantar foto. Banyakkannya untuk APPGM kami upload dalam dia punya Facebook lah. So kita upload dalam Facebook sama ada SP ke, kebun komuniti ke, ataupun belia ke dan sebagainya. So disebabkan pada komunitas tersebut dia ada grup-grup tertentu yang dia akan khusus untuk upload video, gambar dan sebagainya. Di samping kita perlu hantar laporan kepada pihak APPGM, kita perlu juga upload kepada Facebook mereka untuk menunjukkan bahawa APPGM mengadakan projek-projek ini dan berapa ramai rakan solusi yang telah membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Peserta, untuk maklumat peserta perlu dihantar IC, alamat, social media mereka, Shopee dan sebagainya. So, contohnya untuk penjanaan pendapatan, tidak tengok sejauh mana suksesnya mereka-mereka ini dengan menjana pendapatan mereka sendiri. So macam makcik-makcik itu dia tak ada Facebook dan sebagainya, tapi kita dapatlah dia punya jualan harian, bulanan dan sebagainya lah. So, kita bantu gitu. Kita bantu untuk mereka tu, dan seterusnya mereka perlu menghadiri latihan-latihan yang diberikan oleh APPGM Cities. Macam kami sebagai service provider pun kami perlu hadir. Saya pernah hadir untuk khusus-khusus APPGM. So kita APPGM pun jemput kami sebagai provider untuk hadir khusus-khusus tertentu lah. So dia biasanya dia akan keluar dalam grup WhatsApp dia. Ada khusus-khusus tertentu you kena attend. So kita attend lah, kebanyakannya melalui online lah. Ada yang secara fizikal, dan kebanyakannya kalau fizikal sekalipun mereka akan APPGM akan tanggung segala kos penginapan ke, makan minum, travel pun mereka akan tanggung. Contohnya 2 tahun yang lepas saya pergi khusus untuk kebun komuniti. Kebun komuniti adalah selected person saja dia akan panggil ketika yang first batch. So kami ketika itu dipanggil dan kami diberilah hotel, makan minum dan sebagainya ditanggung oleh pihak APPGM. Di samping dapat duit poket sikit lah, RM200 untuk travelling allowance. Dan peluang untuk projek yang baik dan perkongsian dengan APPGM untuk membuka peluang untuk cadangan projek kepada penyidikan luar dan juga dana tambahan dalam ataupun dalaman. So sebenarnya yang saya kata tadi, asalnya projek Batu Badak adalah projek Cinawan. So kami kembangkan kepada UBI dan sebagainya. So that's why daripada macam mana dapat geramanan ini terdapat sebab projek komuniti Cinawan Batu Badak tu telah berjaya dan pihak ICU telah lihat projek ni dah jalan, so dia nak kembangkan projek saat ni, projek JKKK kan, Bersama Kita Kampung. So mereka dah nampak dan alhamdulillah dia dah kembangkan lah. So that's why
salah satu faktor macam mana projek tu grant Madani tu dapat adalah disebabkan oleh grant APJM itu sendiri. Okey, dan untuk mereka yang nak mohon, okey, biasa mereka ada syarat-syarat dia lah, dokumen-dokumen yang perlu dihantar ketika permohonan, okey, salinan IC, okey, and then CJ pendaftaran persatuan atau kan, kalau kita tak di UiTM tak perlulah, so kita hanyalah nyatakan kita adalah grup mana, contoh macam saya SIG Pembangunan Kompetensi Komuniti, so kita daftar bawah PJI. Okey, dan PJI akan menyatakanlah betul ni, dan untuk salinan penyata bank adalah penyata bank untuk bank UiTM lah. Memang duit masuk ke UiTM dan kita mohon dengan UiTM. Dan kalau ada persatuan, ada logo persatuan ni adalah logo persatuan yang berdaftar lah. Okey. Okey, ini adalah pecahan untuk perbelanjaan. Untuk kalau nak mohon, ini adalah contohnya. Okey, 20% adalah untuk kos relatif atau untuk training. 10% adalah kos pentadbiran. Okey, untuk jurulatih ni melibatkan yuran jurulatih, penginapan, allowance perjalanan, allowance facilitator, makan minum, tempat dan sebagainya. Okey, kalau untuk kos pentadbiran adalah untuk kos pentadbiran, perjumpaan bersama peserta, laporan, okey, printing dan sebagainya lah, itu 10%. Dan selebihnya adalah untuk perbelanjaan latihan. Okey, makan minum, sewa dewan, sijil, ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan projek, 7%. Okey, 7% adalah untuk projek. Okey, rumah senawan, buka senawan, okey, nak beli baja ke, nak beli rak ke apa, so itu 7%. The rest adalah tu. So the less untuk yang 1 dan 2 lebih baik. Okey, kalau mungkin 80% untuk seorang projek, 10 pun boleh juga. Itu depends pada tuan-tuan dan puan lah untuk nak mohon perbelanjaan tu macam mana. Okey, so ini adalah yang lepas. Ni saya ambil contoh macam apa yang dia ni tema yang lepas adalah untuk penjanaan pendapatan, ekonomi digital. Dana pemula ni adalah untuk starting projek ataupun starting business, nak bangunkan usahawan baru, okay, dan bimbingan pemantauan lah. Okay, contohnya kalau untuk latihan usahawan, okay, kita perlu ada yang inilah. So ini adalah benda-benda ni. Contohnya projek ni 40,000. Okay, yang projek yang wajib adalah ni. Okay, kemahiran untuk usahawan praktikal mencipta pendapatan atau meningkatkan pendapatan tambahan. Target dia siapa? OKU ke, orang kaya ke, PKRT ke, golongan minoriti ke, B40 ke, masyarakat miskin bandar ke. Okay, bilangan peserta antara 10 hingga 15 orang. Latihan 3 hingga 4 bulan. So it depend pada tuan-tuan dan puan untuk menentukan apa yang kita nak buat. Okay, dalam masa 4 bulan tersebut, modul latihan wajib bersemuka dan aktiviti secara hands-on. Dia tidak galakkan secara atas talian. Okay, memang you kena pergi on-site, jumpa mereka dan sebagainya. That's why kalau lihat kebanyakannya saya punya latihan memang on-site. Walaupun tak ramai sekalipun, kita on-site. Kalau tak, contohnya peserta tak terlalu ramai, okay, daripada 8 mungkin datang 6 je, kan, ataupun 10 datang 6 je. So kita maklum 6 tu kenapa dia tak datang, lagi 4 tu kenapa tak datang. So kita kena, okay, sesi literasi kewangan, okay, macam mana. So kita boleh jemput orang luar untuk memberi latihan. Contohnya kalau kita panggil tekun ke atau apa sebagainya, okay, untuk dapatkan, contohnya untuk projek yang lepas kita bagi penerangan tentang macam mana nak buat cendawan. So nak buat bongkar cendawan itu sendiri. So rather than mereka beli, mereka buat sendiri. So kami ajarlah macam mana nak buat dan sebagainya. Okey, latihan digital pemasaran ni wajib. Okey, contohnya Lazada dan sebagainya untuk menggalakkan mereka untuk buat bisnes online dan sebagainya lah. Okey. And then dana pemula kita tak perlu nak cakap dengan mereka bahawa mereka dah dapat grant tersebut. Okay, so cuma kita akan menyatakan secara indirectly lah. Kita start up, contohnya nak start business, okay, kita bayar yuran sekian-sekian, kita yang bayarkan lah. Maknanya UiTM yang akan bayarkan. Okay, nak buat minta lesen,
perlu bayaran lah. So UiTM yang akan bayarkan. So benda-benda tu lah, duit daripada grant tu kita akan salurkan kepada mereka. Bukan kita terus bagi duit, okey dah 1,200, ni you jalan. Tak. Okay, so kena mereka buat satu persatu lah. Maknanya mereka kena daftar, mereka perlu start ada bisnes. Kalau ada kios, kalau tak ada kios, kita belikan kios. Kita tak ada periuk, kita belikan periuk. That's why dia punya cost tu begitu. Okay, sehinggalah habis. Okay, dan selepas itu kita perlu buat monitoring lah ataupun pemantauan selama 3 hingga 6 bulan. Saya biasa sampai 6 bulan untuk buat pemantauan dan bimbingan sukarela selama 6 bulan dan tunjuklah garis panduan projek dan sebagainya. Okay, dan perlu tambah dalam proposal, bahagian aktiviti dan garis masa. Dan aspek yang pemantauan termasuklah kemajuan perniagaan, input cadangan perniagaan, mitigasi masalah dan sebagainya lah, mentor-menti dan sebagainya. Okay, ini adalah projek untuk tahun 2026 yang baru keluar 2 minggu lepas. Saya dah share poster ni dengan Dr. Zamali sebelum ini. So tumpuan untuk kali ini adalah kepada penyenaman pendapatan dan keusahawanan, inisiatif keterjaminan makanan, pusat pembelajaran dan pemerkasaan komuniti, dan kem SDG Belia dan kepimpinan. So ini adalah projek yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkan. So tarikh tutup untuk permohonan proposal adalah pada 31 Mei 2026 dan siapa yang layak seperti mana yang dipaparkan di layar. So ada komuniti, ada universiti dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih mana satu yang mungkin sesuai untuk projek komuniti masing-masing. Okay, so indikator adalah untuk kelestarian projek bersifat mesra alam, mempunyai pengalaman dan sebagainya. So ini adalah, macam saya adalah pengalaman dengan orang, so dah ada 3-4 projek bersama mereka. So kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada projek sekalipun tak apa. Kalau ada projek SDG ataupun projek-projek yang sebelum ni komuniti yang pernah ada, boleh mohon, pun boleh selitkan maknanya pengalaman kita sebagai pengendali grant untuk komuniti dekat mana dan sebagainya. So benda-benda ni boleh dilampirkan bersama. Walaupun tidak dengan APBJM, tapi dengan yang lain-lain pun kita boleh nyatakan lah dalam permohonan tu nanti. Okay. So ini adalah hasratnya adalah untuk membina sebenarnya kalau ikutkan mereka masih lagi setiap tahun akan mengekalkan tema untuk penjenayaan pendapatan dan keusahawanan dan keterjaminan. Yang pertama tu adalah mereka memang setiap tahun mereka akan tetapkan. Dan another two tu adalah projek baru. Kalau tengok yang sebelum-sebelum ini tak ada, tapi untuk digital marketing boleh masukkan dalam yang pendapatan ataupun keterjaminan makanan. Sebab keterjaminan makanan ni mungkin macam saya lah, buat ubi ataupun buat cendawan kan. So benda-benda tu boleh menghasilkan hasil pertanian dan sebagainya. So kebanyakannya adalah kepada pertanian ataupun keterjaminan makanan ataupun penjaminan pendapatan lah sebenarnya masyarakat. So kita lihat hari ini kebanyakannya mereka lebih tertumpu kepada program itu. Mungkin kali ini mungkin untuk UiTM mungkin bolehlah kita ambil SDG Belia ataupun kepimpinan. Okay, mungkin kita nak bangunkan Belia kepada bidang-bidang itu. So mungkin hasrat tu adalah itu. So tuan-tuan boleh fikirkan apa benda yang nak dibuat ataupun mungkin apa yang tema-tema tertentu yang mungkin sesuai untuk keempat-empat fokus projek untuk tahun ini. Okay. So tadi tu adalah tu. So nanti saya akan bagi link ni. Okay, kalau siapa yang tadi dah tengok kat poster tu ada QR code, boleh terus scan, okay, dan terus mohon untuk berhasrat. Mereka akan panggil tuan-tuan dan puan untuk satu taklimat oleh pihak APBJM, okay, dan selepas itu siapa yang berminat dah dengar taklimat, baru mereka akan bagi proposal. Kalau dulu tak, dia bagi template proposal lah. Kalau dulu tak, dia terus bagi template proposal tu dah ada, dia bagi ke kami terus isi. Kali ni dia nak tapis lagi. Banyak tapis lah kali ni. So ramai sangat yang mohon. Dan kalau ada pertanyaan bolehlah ke
projek PMD projek HDG, okay, @gmail.com ataupun nombor talian 016 33 26 537. So ini adalah projek yang mungkin tuan-tuan ni saat ni memang dah keluar 2 minggu lepas, baru lagi. Saya pun dah share dengan rakan-rakan yang saya di kampus ni pun dah share. Dan tuan-tuan di mana yang di luar kampus Segamat, ini adalah peluang tuan-tuan dan puan untuk memohon geran lah. So seperti mana saya katakan, projek ni adalah antara 30 hingga 40 ribu. So tuan-tuan dan puan bolehlah merangka berapakah bajet untuk projek-projek tersebut untuk fokus bidang yang tuan-tuan dan puan ingin tumpukan lah. Contohnya penjanaan pendapatan ke, nak buat inisiatif kejaminan makanan ke, pusat pembelajaran dan pemerkasaan komuniti ke. Bila pemerkasaan komuniti ni sebab dia nak bangunkan komuniti tu, mungkin nak training untuk bagi latihan-latihan tertentu. Kebanyakannya adalah melibatkan IT. Okay. Cari satu tempat, macam mana saya terlibat dengan tu adalah saya hanya tumpu, kebanyakan kalau perasan, saya hanya tumpu kat Kampung Batu Badak je. Sebab saya guna Kampung Batu Badak tu, saya build relationship dengan mereka. Saya build relationship dengan penghulu mungkin. So benda tu yang membawa saya kepada projek-projek yang seterusnya. Sebab apa? Saya punya plan dan rakan-rakan adalah untuk membina komuniti Batu Badak tu daripada, kalau perasan tadi kita dah ada Ubi, kita dah ada Cendawan, sebenarnya kita ada projek ada projek lembu, dan sebenarnya kami berhasrat untuk membangunkan ekoturism di Kampung Batu Badak. Itu yang sebenarnya hasrat kami. So kita bangunkan sikit dan mereka dah boleh bangun, dan barulah kita akan lepaskan untuk, so kita dekat dengan sungai. So sebelum masa lawatan ya pelajar-pelajar Indonesia, kita dah bawa mereka ke sungai, mereka mengalami lah duduk kat sungai, memancing kat sungai. So kita, that's why kita daripada zero kita nak besarkan sikit-sikit lah. So, it depends pada komuniti lah. So, kita sejauh mana komuniti boleh menerima apa yang kita nak. Dan so that's why saya first start dengan komuniti Batu Badak dulu. Okay, kita buat cendawan, lepas tu kita buat keripik. Untuk pengetahuan, mereka dah sekarang ni dah menghasilkan keripik ubi dan telah pun menerima tambahan daripada luar, okay, untuk kerja kahwin, untuk dan sebagainya. So daripada ubi tadi tu dah ada projek hiliran dah sebenarnya. Kita dah ada keripik, kita dah ada projek-projek lain lah maknanya. Dan daripada ubi yang rosak-rosak, dah ada pula beli pula untuk buat makanan haiwan pula. So dia dah ada projek-projek hiliran. So dia dah berkembang lah sebenarnya. So kita dah, maknanya daripada projek ubi asalnya ataupun cendawan asalnya, kita dah kembang lah. Macam cendawan dia dah berkembang, mungkin selepas ni buat baja dan sebagainya. So kita kembangkanlah satu persatu. Dan projek untuk di camp Gemas, saya baru nak memula. Tahun ni lah baru bermula. So untuk projek ni kita kena completekan lah sebenarnya. Sepatutnya sebelum hujung tahun ni kita kena complete lah dengan pihak bakat Camp Gemas. Okay, so itu saja dari saya, sekadar perkongsian sedikit ilmu yang ada pada saya, mungkin untuk maklumat tuan-tuan. Okay, untuk kita share sama-sama lah. So kita kalau tengokkan hasrat universiti pun dah mengarahkan kepada semua pensyarah melibatkan diri dengan projek-projek komuniti. So kami pun sebenarnya baru 2022 selepas COVID hari itu. Okay, so ketika itu memang tak ramai dari dalam kampus. So saya di approach oleh pihak EPJM untuk melaksanakan projek, sehinggalah sekarang ni kami masih teruskan projek dengan EPJM SDG. Okay, itu saja dari saya, Dr. Huda. Assalamualaikum. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Ismail atas perkongsian yang saya kira sangat komprehensif dan memberi inspirasi. Kini kita buka kepada sesi soal jawab. Okay,
para peserta boleh membukakan soalan melalui ruangan chat box di Google Meet ataupun mungkin boleh onkan mikrofon dan terus mengutarakan soalan secara langsung lah kepada penceramah. Okay, kalau kita lihat di chat box ni kita dah ada beberapa soalan sini. Antaranya ada daripada Dr. Zainuddin Zakaria. Salam Cik Muhammad, bagaimana Cik mendapat maklumat tentang geran yang wujud untuk projek-projek ini? Saya kira dia bukan hanya pada geran APPGM SDG tapi mungkin geran-geran lain lah, geran-geran komuniti yang lain. Okey, untuk makluman, saya dalam grup APPGM SDG tu pun memang dia dah salur-salurkan lah geran-geran lain. Sebenarnya ada banyak lagi geran sebenarnya, kebanyakan untuk tahun ini kebanyakannya dia banyak kepada persatuan-persatuan. Saya boleh sharekan nanti. Sekejap, kalau saya boleh lari sekejap dekat ni. Sekejap ya, saya cuba dapatkan. Sekejap, nanti saya letakkan chatbot. Sebenarnya banyak lagi ni sebenarnya. Saya bagi kejap saya paste dulu dekat ni. Okey, dekat chat tu, dekat message tu saya bagi. Tu yang saya ada. Saya tak adalah nak tu kan, nak simpan-simpan tak. Ini semua saya bagi. Oh, Agak tahan juga banyak ya. So dia bukannya apa, dalam grup tu kami ada komuniti. Yalah, saya dalam bila siapa-siapa yang terima geran APPGM, kami dimasukkan dalam satu grup WhatsApp. Okey, saya ada grup komuniti, grup kebun, kita ada grup apa lagi, macam-macam lah projek, bawah projek tu yang saling berkait lah, saling membantu untuk dapatkan geran dan sebagainya. So kalau ada geran baru, mereka akan maklumkan. So kalau macam ni saya share lah, saya tak ada apa-apa pun. Siapa nak ambil, boleh tengok mana-mana yang berkaitan, boleh mohon. Macam ni saya dapat memang melalui grup WhatsApp tu. Grup APPGM tu sendiri kita dapatkan maklumat-maklumat tentang geran-geran komuniti. Kalau untuk keluarga apa, so dekat situlah kita share. So macam dapat hari ni saya tu share lah. Saya tak ada tu. Saya tak ada ni. Saya pun ada share juga link untuk mungkin ada para peserta yang berminat untuk tahu berkaitan dengan APPGM SDG ni, mungkin boleh isikan form lah. Itu pun saya dah letakkan di dalam ruang chat box. Okay. Soalan seterusnya, mungkin Cik Ismail Fahmi boleh kongsikan proses prosedur, mungkin dah tahu. Saya kira ini lebih pada strategi lah untuk mendapatkan geran. Mungkin dia mula pada pitching sehingga dapatkan geran. Okey, untuk dapatkan geran, macam saya macam asalnya lah, macam saya kata tadi, so kita kena pasti dahulu apa keperluan komuniti sebenarnya. Kadang-kadang kita nak buat, kadang-kadang kita short sendiri. Kan, kita macam saya contoh untuk komuniti apa masalah kan, dia ada masalah apa, dia nak menjana pendapatan. Okey, menjana pendapatan boleh tak? Okey, that's why saya buat projek cendawan tu dulu, boleh tak? Ni ada projek cendawan, okey, ada tak yang berminat? So cari dah 10 orang, okey, saya cari geran, okey, JKKK cari peserta. Okey, so kita batch satu sama lain. Contohnya untuk UBI mereka approach saya, okey, kita nak mohon geran untuk Madani, tapi kami tak ada pengalaman untuk buat kertas kerja, boleh tak bantu? Tapi saya kata saya tak tahu nak buat UBI, boleh tak saya jumpa dengan pengurusi UBI yang pernah buat, yang ada yang ada pengalaman lah buat UBI. Untuk pengetahuan Haji Jamil tu, dan untuk pengetahuan semua sekali lah,
TNC yang lepas, Prof JJ dan semua timbalan rektor dan timbalan dekan jaringan industri pun pernah melawat kebun Haji Jamil ni. Dan ketika temu bual antara Prof TNC ketika itu dengan Haji Jamil, asalnya Haji Jamil ada 2 orang pekerja yang dengan pendapatan bulanan dia saja RM300 je. So kita telah kami keluarkanlah, saya dan rakan-rakan cuba keluarkan dia daripada Kepompong. Dengan geran yang ada, Sejati Madani ni dia telah berjaya dan boleh berdiri dengan sendiri. Dan dia dah, macam saya kata tadi lah, daripada 9.5 ekar, kita dah kembangkan dia dari Cik Ismail mute ni. Ismail? Ya. Okay. Satu dia punya ni tak tahulah kenapa laptop Okay. ni dia asyik out dia. Dia tiba-tiba dia akan keluar sendiri. Okay. Tapi macam saya kata tadi lah, dia apa, kembangkanlah satu-satu sampailah mereka berjaya lah. So, yang penting kita kena engage dengan komuniti itu dulu. Okay? Kena pasti dulu apa yang mereka nak. Okay? Dari situ barulah kita, macam saya tak tahu. Macam saya kata tadi lah, untuk buat cendawan saya perlu menuntut juga. Okay? Kalau untuk buat ubi saya pun perlu menuntut juga. Kita kena apa? Kena belajar balik lah. Belajar balik dengan apa yang ada hari-hari. So kena start, memang saya pun memang dengan kawan-kawan pun start from scratch, belajar balik dengan komuniti dan belajar, kita saling bantu-bantu. Okey, bantu-bantu untuk buat pemasaran. So contohnya untuk bukan ubi bukannya berjaya terus, tak. Pasar pertama mereka rugi. Okey, banyakkan mereka tak dapat pasarkan. Dia ada 9 ekar tak boleh pasarkan ubi mereka. So apa dia nak buat? Ubi dah rosak, dah lebih daripada 6 bulan dia dah tak nak, dah tak boleh nak buat keripik ke, nak buat ubi rebus dah tak boleh. So mereka convertkan daripada yang rosak tu ataupun yang dah terlalu tua, mereka jual kepada peternak buat makanan haiwan pula. So itu alternatif lah. Kita sebagai penasihat mereka lah daripada zero, daripada mereka tak tahu macam mana nak buat. Kerana mereka buntu, so kita cari jalan macam mana. Okey, boleh tak cari peternak ke yang mana yang perlukan untuk beli ubi yang dah terlalu matang sangat, dah keras, dah tak boleh nak buat ubi pun dah nak buat keripik pun dah tak boleh. So that's why dia cari jalan. Okey, at least dapat tampung kos balik, dan alhamdulillah dengan tu dia dah orang kata dah bangun balik. And that's why dia cari pasaran untuk di hitam, dekat tangkak, dah ada pembeli tetap untuk mereka. Dan sekarang ini dia Haji Jamil dan rakan-rakan dia dah boleh menggajikan sampai 5 orang. So kita dah ada 2 orang pekerja, dah naik ke 5 orang. So dia dah kembang lah, maknanya dah boleh bantu komuniti pula untuk bekerja. Kan, daripada 2, daripada 5. So ni dah ada kebun yang lebih luas, lebih ramai lagi lah pekerja-pekerja yang dapat digajikan oleh Haji Jamil itu sendiri. So kembanglah satu. So next coming kita tengoklah. Saya tunggu saat dia start 2000 tahun lepas, 2025 sampai 2026. Kita tengoklah dah setahun lebih kita dah settle. So, kita tengok next cycle lah kita punya tu. Okay, so tips dia kita kena communicate lah. Kena communicate balik semula kepada komuniti apa yang mereka mahu, dan kita gabungkan
apa ilmu yang kita ada, skill yang kita ada, dan juga mungkin mereka pun ada skill mereka tersendiri. Kita gabungkan, kita hasilkanlah satu proposal yang insyaAllah kita boleh dapat lah insyaAllah ya. Okay, seterusnya soalan daripada Encik Muhammad Idham. Tuan, adakah geran yang Tuan terima ini didaftar dengan RMC bagi membantu Mak ATP kita? Memandangkan wang disalurkan terus kepada penerima geran atau duit disalurkan ke kod projek khusus geran di Bendahari UiTM? Saya rasa ni prosedur UiTM lah, macam mana kalau untuk community ni? Yang geran empat geran tu memang dengan RMC, memang dipantau oleh RMC lah. So saya memang daftar lah dengan RMC. Dia tak ada tu, so memang masuklah dalam ikon ke mana ke, isi geran tersebut dalam tu. Tapi kalau saya tak pasti sama ada sekarang ni ketetapan RMC yang baru ni agak berbeza sedikit. Untuk tahun ni belum buka lagi lah, saya belum buka lagi RMC punya website. Tapi yang sebelum ni memang saya daftar dengan RMC. Okay, mungkin Cik Muhammad Ilham ni ada angkat tangan, mungkin boleh nak mulakan soalan terus. Cik Betul Cik Ismail, sebab bila kita nak merangka bajet tu dia penting kan. Saya pernah terima juga geran daripada pihak luar yang berkaitan dengan projek SDG ni, bukan APPGM. Jadi sebab saya tertarik dengan dua tema baru ni lah berkaitan dengan Camp Belia dengan pusat pembelajaran tu, sebab dia berkesinambungan dengan geran yang pernah saya terima. Cuma bila bajet tu, adakah pihak RMC waktu Cik Ismail dapat geran tu, pihak RMC mengenakan beberapa percentage charge tak ada yang mereka ambil? Tak ada. Sebab waktu saya dapat daripada pihak geran luar tu, mereka ada potong berapa persen lah charge tu. Tu saya nak tahu tu, sebab kalau dipotong pihak RMC ambil atas nama pemprosesan dan sebagainya, adakah kita perlu declare dulu dekat dalam belanjawan yang kita mohon dengan pihak APPGM ni? Setakat ini saya tak pernah pula kena potong berapa persen pun. Kalau 40,000 lah saya gunakan. Dia tak ada, saya tak ada. Yang tu rasanya bawah, kalau itu mungkin bawah consultancy kot. Bawah saya tak ingat. Tak, sebab saya dapat grant tu daripada SKUM UNESCO, project based juga. So waktu saya daftarkan tu memang kena beberapa charge lah, pemprosesan dan sebagainya. So kita tak dapat full lah kepada kita tu. Saya tanya dulu sebab bila kita nak merangka bajet tu mungkin ada isu-isu yang begitu lah kan. And then claim apa semua tu akan mengikut prosedur UiTM. Okay. Right. Okay. Kemudian output daripada pihak APPGM, adakah kesinambungan projek tersebut supaya target group itu boleh independen, ataupun kita boleh hasilkan juga penulisan jurnal inovasi, kertas polisi hasil daripada projek grant kita tu juga? Adakah ianya dibenarkan? Boleh. Sebab tu kata yang 10% tu gunalah semaksimum yang mungkin. Kita guna tak boleh, sebab tu kita kena gunakan 10% tu. Pentadbiran saja. Mungkin menulis ke, untuk kawan APPGM pun minta juga daripada kami untuk masukkan dalam jurnal dia. So maksudnya 10% tu kita boleh masukkan bajet untuk sekiranya kalau kita nak go for publication dan juga yuran inovasi dan sebagainya. Ya. Boleh gunakan. And then yang tujuh jalan juga sebab apa benda tu. So at least ada community, tapi kena ingat kena bawa community, bukan kita yang pergi, community yang pergi. Oh, community yang kena present ke apa macam tu? Yes, dia community. Faham. Sebab nanti dia community boleh dengan ada yang ni, adanya contohnya ID ke apa ke, kita boleh masuk bawah dia. Bawah dengan community sebagai penasihat ke, sebagai peserta dan sebagainya, ataupun ketua ke. Tapi kita tak boleh jadi ketua lah, ketua kena daripada community lah. Tapi inovasi itu digunakan untuk projek dan kesinambungan kemandirian community tu? Boleh. Bolehkah kita libatkan pelajar dalam pelaksanaan projek? Pelajar tak boleh dalam komuniti. Kita boleh jadi macam mana sebab saya pun bawa pelajar untuk Geran Madani, saya bawa pelajar. Tapi dia memang dalam Geran Madani UBI tu memang dia nak turunkan ilmu kepada komuniti. So kita gunakan pelajar dan masyarakat setempat untuk training. Mereka komuniti tu peserta UBI, Haji Jamil tu yang ajar student kita dan komuniti. Masuk dalam training, retrain. Pelajar kita yang diberikan latihan. Pelajar kita yang diberi latihan. Kalau pelajar kita membantu sebagai facilitator dan sebagainya kepada komuniti dalam jurulatih.
Dia sebagai jurulatih dan Jurulatih. facilitator. Itu tidak ada masalah ya. Tak ada masalah. Okay, alright. Clear. Okay, terima kasih Cik Muhammad Ismail. Okay. Okey, soalan seterusnya daripada Dr. Nur Hazarina. Ni berkaitan dengan latihan pemasaran lah. Latihan pemasaran akan diberikan oleh APJN kepada peserta ke atau kita sendiri yang akan sampaikan kepada para peserta? Kita Kita lah. Kita yang bagi peserta, kita bagi training. So duit training tu kadang yalah macam kami pun kadang duit training tu kita gunakan untuk balik pada peserta lah. Walaupun kita dapat contohnya kita claim lah kita dapat RM200 satu jam. Okey tak apa, kita ambil RM200 tu sejam, lepas tu pulang balik ke komuniti tu. Kadang itu lebih baik lah. Kadang kami pun tak claim semua pun. Kebanyakan 90% memang kepada komuniti. 10% untuk pentadbiran. Kami punya konsep 10-90. 10 je pentadbiran. Tu macam tadi lah. Untuk photostat, untuk travelling, untuk training untuk kami. Dan kadang kami untuk pergi training kami kan. So gunakan duit tu untuk training dia, untuk claim mileage. Itulah yang kita gunakan. Untuk training jarang, kadang ada juga yang tak claim pun. Pulang balik lah 90%. Sebab kita nak komuniti berjaya kan. So kadang nak train balik mungkin perlukan kos, so kita pulang balik lah ke komuniti. Tu je. Okay. Right. Saya ni daripada Puan Nur Syazwani, saya tak sure ni, dia kata salam, adakah semua kriteria projek wajib kena fulfill? Soalan dia agak general ni. Kriteria projek yang tadi ke? Saya rasa mungkin kata dengan PPGM SDG ke? Dia, kalau kriteria tu dia memang syarat dia adalah 10 minimum. Okay, minimum 10. Projek tu dalam masa 3 hingga 4 bulan. Okey, projek tu perlu ada training, perlu ada peningkatan kerja ilmu kepada komuniti. Komuniti boleh jaya di akhir projek. That's why dan dia perlu dilaksanakan 6 bulan projek, 6 bulan pemantauan, dan hasilnya mereka nak tengok berjaya tak berjaya. Kalau dia contohnya daripada suri rumah dia dah boleh jana pendapatan at least, contohnya macam cendawan tadi, dia boleh dapat RM40 sebulan untuk tampung duit dapur dia pun dah cukup memadai ketika itu. Okay. Dan selepas itu dia keluarkan pula, dia jual cendawan goreng. Dengan komuniti tu dia dah jana pendapatan RM200 sebulan bersih. Okey. Dia nak tengok dia punya progress tu. Setiap orang tu, 10 orang tu, apa dia punya progress? Apa dia punya pencapaian? Yang ini dia dah hasilkan kritik. Ataupun dalam komuniti tu 5 orang ni dah wujudkan syarikat, dah start dengan projek dia. Dia dah boleh buat cendawan dekat rumah. Dia boleh hasilkan bongkar cendawan. Dia jual pula bongkar cendawan. Daripada tak ada, dia buat tepi rumah. So, untuk pengetahuan saya, baru-baru ni pun saya pernah pergi dekat Gebenci. Dekat Pelda, saya lupa Pelda apa. Okey. Dia buat tepi rumah je. Dan dia tak buat apa, dia buat bongkar cendawan je. Dan pendapatan dia rasanya 20-30 ribu kot sebulan. Dia jual bongkar je. Makcik tu. Dia daripada dia belajar, daripada tu dia tak buat cendawan. Dia kata, saya tak nak buat cendawan cik. Saya nak bongkar. Orang minta bongkar. So asalnya dia nak minta bongkar tu sebab kawan-kawan lah ada permintaan. So sekarang ni bongkar tu Perak pun dah beli, daripada Negeri Sembilan pun dah beli, daripada Kelantan pun dah beli daripada dia. So ada banyak tambahan, tiap-tiap bulan ada tambahan. So bila tanya, hari ni keluar berapa cik? Tak banyak pun, bulan ni dapatlah dalam 5,000 bongkar. Kalau 5,000 kali dengan RM2, satu bongkar dah RM10,000. Dia jual bongkar je, dia tak buat, dia kata saya tak buat cendawan cik. Dan sekarang ni pun dia dah, daripada cendawan tiram, dia dah buat cendawan kukuh pula. So dia dah memperbagaikan. Yang ni dah stable, dia buat satu lagi produk, cendawan kukuh pula. Dia test pula
Dia kata test setakat ni okey, boleh. So dia dah kembang lah daripada bongkar-bongkar tu. Dia dah benda-benda lain lah. Dia dah bukan setakat cendawan saja, dia dah buat bisnes dia sendiri dah. Alhamdulillah. Okay. Ini ada berkaitan dengan Google Form register for APPGM SDG daripada Dr. Nur Hazarina. Ada satu soalan kata, adakah organisasi ada mendaftar? Organisasi ni apa maksudnya? Adakah ini yang persatuan perniagaan ataupun kalau untuk Organisasi, mungkin? kalau organisasi tu tulislah. Kalau UiTM lah. Sebab kan kalau contoh dalam form tu organisasi UiTM. Kalau persatuan ke taklah persatuan. Kalau rasanya dalam form tu masa saya hantar tu mungkin ada yang tanya kan. Itu adalah permohonan untuk mohon hasrat kepada PPGM yang you minat untuk nak dapatkan grant. Nanti dia akan bagi taklimat lah. Macam saya punya taklimat ni bukannya keseluruhan, tapi just penerangan tentang APPGM tu sendiri. So mereka akan terangkan apa benda yang mereka perlu untuk grant tersebut. Okay, dia akan ceritalah in detail, much detail lagi lah daripada saya. Saya just kata secara surface saja, ni perlu ada, ni perlu ada. So at least you dah ada idea apa tak perlu ada untuk you punya proposal. Kan, 10 orang. So kita, macam saya kata tadi lah, kena pasti sasaran siapa yang kita nak buat. Dan perlu ada jumlah yang minimum tu 10 orang. 15 orang tu maksimum ataupun 20 orang, lebih ramai lebih baik. Kan, sebab kita nak melahirkan lebih ramai. Macam tadi kalau belia, semaksimum mungkin lah. Kalau 30 orang lah. So 30 orang ni perlu konsisten. 10 orang ni perlu konsisten untuk 6 bulan ataupun setahun ni. Selepas tahun tu dah habis kan projek. So tak apa dia keluar ataupun masuk tu terpulang. Okey. Ini ada lagi satu soalan berkaitan dengan pembayaran daripada Puan Siti Nur Ain Zaitun. Ada beberapa fasa untuk bayaran, maknanya kita kena dulukan duit kita dahulu sebelum dapatkan bayaran ataupun dapat bayaran baru laksanakan projek. Mungkin Cik Ismail boleh kongsikan macam mana cara yang tim Cik Ismail lakukan? Okey, kami ada 2 cara. Guna wang sendiri pun ada, minta pendahuluan daripada mereka pun ada. Contoh kalau untuk buat macam rumah cendawan, macam saya kata tadi, dia hanya bagi 30%. Kalau 30% daripada 40,000 ambil lah, kita dapat 10,000 je. Kan, rumah cendawan 20,000. So kita kena minta lah dengan request dengan dia. Boleh tak release lebih sikit, kita nak buat rumah cendawan. So ataupun kita deal pula dengan kontraktor, boleh tak kita bayar berfasa. Tu cara dia lah. Ataupun kita kena dahulukan duit pun ada juga. Ada macam-macam cara. Ada masa kena keluarkan duit sendiri, ada masa kena mohon dengan APPGM, ada masa kita minta deal dengan kontraktor. So itu kena buat good repo lah. Kalau tak good repo memang tak, kontraktor jarang nak bagi kita kredit kan. So kita kadang kita bagi kalau macam saya dah ada beberapa kenalan kan. So memang dah selalu, contohnya macam bongkar cendawan, so kita boleh cakap je, Kak boleh tak tempah dulu. Biasanya dia minta duit cengkeram kan ataupun deposit. Tapi tak apalah, boleh tak kita nak tempah 4,000 kalau kali RM2 dah 8,000 kan. So boleh tak nanti saya separuh dulu, saya separuh sini, nanti dapat duit saya bayar lagi separuh. Dia kata okey. So depends pada kita lah dengan deal dengan kontraktor dan sebagainya lah. Kan, itu good repo, itulah caranya. Ada masa kita keluarkan duit, ada masa kita kata tu. So atas ni. Tapi untuk APPGM dia jarang lambat bayar. Kan, kita hantar contohnya macam tadi lah, hantar report pertama, duit contohnya biasanya 80% dah habis, you dah boleh minta. 80% dah habis, boleh minta. Ataupun 80% akan habis hujung bulan ni contohnya. Awal tahun dah boleh buat surat. Awal bulan dah boleh buat surat. Okey, saya akan habis pada sekian bulan, boleh tak minta release. Biasanya biasanya hujung bulan lepas saja present tu dia akan tanya ada tak duit. So dia akan releasekan lah secepat mungkin. So, dia 4 fasa kan. So biasa fasa yang akhir tu yang lambat sikit. Yang
10% yang terakhir tu yang biasanya lambat sikit, 20% lambat. Sebab dia nak tengok betul-betul you punya report, baru dia release final final payment tu. Okey. Soalan daripada Engineer Teknologi Dr. Nick Nur Munira. Possible ke cadangan projek yang dicadangkan bekerjasama dengan pihak lain, contohnya pihak kemas untuk skop latihan komuniti? Boleh? Itu yang dihasratkan oleh Ustaz Zaid siap saya share yang tu. Ini adalah format laporan. Ni laporan-laporan yang lepas lah. Okey, saya sharekan dulu. Okey, kalau kita lihat yang ini, okey, dia senarai kerjasama dengan pihak berkepentingan tempatan. Cik, sharekan ke? Ya. Okey. Saya ada ke tampak? Nampak? Tak. Dia dah share tapi tak keluar pula. Okey, ni. Dia kan, ni adalah format laporan daripada pihak UBJM. Siapakah pihak-pihak berkepentingan yang kita ada ni? So, memang dia nak kita ada kerjasama dengan agensi lain. Dengan kemas ke, dengan siapa-siapa saja. Macam saya dengan PAMA, dengan dengan pihak penghulu, dengan pihak JKK orang asli. So dia minta kan apa penyelesaian itu ni adalah cabaran-cabaran. Ni biasa masa pelaporan lah. Cabaran dia apa benda, okey, perancangan apa aktiviti yang kita nak buat. Okey. Dan di hujung nanti mereka dia akan minta lah. Okey. Ni cerita kejayaan peserta. Ini masa final project dia akan tanya apa kejayaan peserta. Seorang-seorang lah, kita letaklah 4 orang tu. Siapa dia, yang ni Ahmad bin Abu, dia dulu macam ni, dia telah menghasilkan pendapatan sekian banyak dan sebagainya. So yang ini Minah, so daripada Minah ni, daripada seorang suri rumah, sekarang ni dah boleh menjanam pendapatan sebanyak 200. Dia nak tengok report kita. Ini di hujung nanti, di last kali masa final presentation. Okay. So kalau dengan organisasi luar boleh, kita tak ada masalah. Kita boleh ada kerjasama dengan agensi luar untuk turut sama bagi latihan. Contohnya UiTM, kita nak panggil kerjasama dengan UTSN, boleh je. Ceramah daripada UTSN bagi ceramah, kita ambil peserta, contohnya komuniti ataupun belia kawasan kita, boleh juga, tak ada masalah. Okey. Daripada Dr. Nur Hazarina lagi sekali, boleh Tuan share contoh bagi projek yang melibatkan geran tumpuan untuk Kim Belia dan kepimpinan SDG yang pernah dijalankan, kalau ada lah. Setakat ini, bawah saya tak ada. Bawah saya tak ada. Tapi kalau ikutkan bawah belia, macam saya katakan sebelum ini, memang dah ada, saya tak ingat mana yang buat, tapi memang dia khusus untuk belia. Dia buat training untuk IoT. Sekarang kita benda-benda ni yang kita tengah trend kan. So kita buatlah IoT punya training untuk belia-belia kawasan mana. Contoh macam saya Kampung Batu Badak saya tumpukan kat Kampung Batu Badak je. Cari belia 10 orang, memang belia ni akan kita bimbing daripada zero sampailah dia boleh keluarkan jadikan peserta yang berjaya lah. Dia boleh bagi training. Sebab apa? Contoh saya ambil contoh sebelum ini projek di Sabah, tak silap saya, dia train belia tu betulkan handphone. Okay, buat training betulkan handphone 10 orang, sampailah belia ni boleh create business betulkan handphone, fix handphone. Sampai gitu sekali. So itulah proses dia. Okay. Tapi saya tak ada getah kerja tu, saya tak ada. Cuma saya bila masa di parlimen itu nampaklah projek-projek yang telah dijalankan oleh komuniti, apa yang buat dan sebagainya. So benda-benda ni ada.
So kalau tak ada, boleh tengok dalam website APPGM, dia ada laporan tahunan setiap tahun. Dalam tu dia ada SP ataupun service provider yang telah buat projek-projek mengikut bidang masing-masing. Dalam APGM tu ada laporan tahunan. Memang dia ada laporan tahunan secara online, boleh baca dalam tu, dan dia punya apa yang telah mereka berjaya laksanakan sepanjang daripada 2020 sampailah sekarang. Memang dah ada dalam laporan tahunan dalam APPGM. Dalam website APPGM SDG, dalam tu ada laporan tahunan setiap tahun. Yang mungkin boleh, itu yang setakat saya boleh share lah. Tapi macam saya tadi lah, macam mana nak buat tu, kita nak train belia tu daripada kosong, tak tahu apa-apa, sampailah dia boleh buat bisnes sendiri. Kalau dia contohnya IoT, macam mana dia daripada IoT punya bisnes, daripada tak tahu apa-apa, boleh buat IoT, boleh buat bisnes, boleh menjana pendapatan. At least kalau macam tadi betulkan handphone, daripada dia tak tahu, dia tak buat apa-apa kerja, at least dia kerja dah betulkan handphone, ataupun dia boleh kerja dengan orang lain untuk betulkan handphone, at least dia dapat gaji. Sebab ilmu tu tak ada, sebab kita ilmu tak bagi on the spot kan, so kita kena train dia baru dia boleh jadi somebody. Okey, saya kira ini soalan yang terakhir lah, daripada Dr. Zainuddin. Apa implikasi sekiranya tiada penambahbaikan atau pendapatan komuniti di hujung projek komuniti? Biasanya kita akan dipersoalkan lah oleh APGM, what happened kan, kenapa tak boleh, apa masalah. That's why APGM minta kita bentangkan laporan tu setiap bulan. Kalau kita nampak dia daripada awal lagi, contoh ini kes di Tangga Batu. Okey, Tangga Batu sama juga projek saya terlibat sebagai ahli saja. Asalnya projek tu dekat Kampung A. Okey, tapi akhirnya tiba-tiba Kampung A ni tak nak. So kami ni paksa cari kampung baru. So asalnya dalam proposal Kampung A. Tapi bila dah bagi training lah ni, dah bagi apa, dah nak siapkan rumah cendawan. Nasib baik tak buat je. Okay, tapi tiba-tiba Kampung A tak nak. So terpaksa cari Kampung B. So that's why bila pelaporan kena cakap dengan APGM, okay, Kampung A tolak, kita boleh tak pindah Kampung B? So dia kata, okay boleh buat, tapi you hantar surat menyatakan you pindah tempat dan kita akan proceed dengan Kampung B. Alhamdulillah setakat ini Kampung B telah pun berjaya melaksanakan projek tu dan mereka dah menjana pendapatan sendiri dan mereka dah boleh buat sendiri. Contohnya apa yang kejayaan di Kampung B, saya tak nak cakap kampung mana lah kan, dia dapat tambahan 40 kilo sehari. 40 kilo sehari untuk cendawan. Dia tak boleh nak dia punya rumah cendawan hanya boleh 15 kilo je satu hari contoh. Ada gap 25 kilo. Dia punya pandai, dia beli dengan orang lain, dia jual repackaging balik. Repackaging dia jual lain pula harga dia. So dia beli asal dengan harga borong RM18. Okay, tapi dia repackaging balik, dia jual 1 kilo tu jadi RM25. So at least RM7 dia untung. So dia tak keluarkan, dia hanya boleh keluarkan 15 kilo, tapi balance lagi 25 kilo dia ambil daripada supplier ataupun kawan-kawan yang dah buat cendawan sama-sama. Tapi tak dapat nak pasarkan, so dia ambil jadi orang tengah, dia jual balik. So dia pandailah, kena pandai dia tu. Alhamdulillah dia dapat sekarang ni, dia dapat grant daripada KRT untuk buat tambah lagi bongkar cendawan, buat rumah cendawan. So dia dah kembang lah, daripada 1 rumah cendawan dah di 2 rumah cendawan, 3 rumah cendawan dan sebagainya. So dia dah boleh berdiri sendiri lah. Tapi kalau kalau komuniti tu daripada mula sampai akhir tu masih stagnan, dia tak bergerak, then APGM akan tanyalah what happened, kenapa you tak laporkan, kenapa you tak ambil tindakan. That's why kalau tengok dalam template tu memang dia cabaran dia apa yang berlaku. Mana memang komuniti tu memang tak nak langsung ke, ataupun you memang paksa rela mereka untuk masuk ke. Kalau paksa rela memang dia akan tak ada hati lah nak buat projek tu. Kalau dia ada hati dan kena kita carilah apa punca, kenapa dia tak berkembang kan, ataupun takkanlah daripada 10 orang tu 1 pun tak jadi kan.
Mesti ada satu, jadi pun tak apalah kita highlightkan yang satu tu dulu. Itu caranya lah. So kita biasanya APBM akan katanya sebab apa dia pun kena menjawab juga dengan kementerian nanti, dengan Kementerian Kewangan tentang benda-benda ni. Lagi satu saya rasa impact dia mungkin chances kita lah kot untuk Yes, chances kan. kita Chances nak dapat kita lah. projek tu kan. Kita dah itulah dah. Dia macam dah tak percayalah kat kita nanti kan. Dia punya tu dah ada benda, adalah dia punya tu, tapi sehabis mungkin setakat ini alhamdulillah lah berjaya dan mereka dah boleh berdiri sendirilah. So bila dah diri sendiri, so dia pun tak nak minta grant lain, dia minta grant pharma ke apa. Tu kita pula guide dia lah. Biasanya dia minta bantuan untuk buat kertas kerja lah. Kita tolong semak kertas kerja dia. Ni ayat ni cik tak boleh guna macam ni kan, ayat dia kena guna sekian-sekian. So kita tak boleh lah rasa macam maksa pharma bagi duit ke. Tak, kita kena cara berlembut lah, ayat tu kena betulkan balik. Kadang-kadang dia indirect kadang ayat-ayat yang kurang sesuai untuk digunakan dalam proposal dan sebagainya. So itu kita bantulah mereka. At least bila dah sampai satu fasa, kalau tengok dia dah boleh buat diri sendiri, so alhamdulillah kita boleh lepaskanlah satu-satu. So kita dah berjayalah hasilkan satu-satu untuk komuniti tu. Okey. Alhamdulillah, saya kira kita telah sampai ke penghujung program kita. So sekalung penghargaan dan terima kasih pihak kami ucapkan kepada penceramah atas kesudian untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dan terima kasih juga kepada semua peserta atas komitmen dan pelibatan aktiviti sepanjang sesi yang berlangsung. Banyak juga soalan yang sangat memberansangkan yang saya kira ramailah para peserta memang berminat dengan geran komuniti yang berimpak tinggi ini. Baiklah, untuk link kehadiran boleh refer kepada ruangan chat. Okay, boleh isi melalui link tersebutlah. Sebelum kita akhiri sesi kita ni, saya mohon untuk rakan-rakan peserta onkan kamera untuk pihak organizer ambil gambar kita lah semua. Pihak organizer boleh seorang tolong ambil gambar? Mungkin Dr. Rashidah boleh? Okay, ready 1, 2, 3. Sekejap. Okay, alamak, sekejap ada mesej masuk dia tak nampak. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Okay, 1, 2. Okay, 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okey. Terima kasih. Dengan itu saya selaku moderator merakamkan sendiri penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lupa saya beritahu. InsyaAllah pihak organizer akan emailkan juga rakaman sesi kita ini dan juga slide. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.